Okey, bateri sudah tukar. Kita teruskan mencik. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Masa macam ada yang balas. Macam ni lah sampai jabatan. Jenis orang tak buat empat macam aku. Apollo dulu. Tak Apollo dulu. Tak dapat pun kena buat sampai dapat kak. Tak cok. Perpintai. Apollo ni aku pakai balik. Tak ada kita tiang sebelah ni pula. Dia ada je dalam tapak ni. Kalau tak ada, tak ada. Tak ada, nak pandai-pandai cari lah. Turun sekali lagi. Umpan pertama kita. Kasai. Ni korek sikit. Cakap lagi dah ayak dia duduk ni. Tak ada masalah. Dia akan hidup. Boleh ayak tu. Nampak. Ho. Cargah tu. Cargah. Ambil. Paling saja. Biar ayak bawa terus pergi sana ujung tu. Biar lagi dia makan, kita kasih tunjuk. Rek bunyi lawak lah. Okay, set up dulu. Dah strike aku tunjuk. Aku Apollo pada sana. Sampai ke sana. Pada sana sampai ke sana. Tak ada. Memang tahu tiang ni depan pilih memang payah nak ada. Sejak daripada awal tahun lagi. Memang aku dah main dah semua. Depan tak ada. Aku dah harap ada sliding pun tak dapat. Mungkin tunggu ayam jalan tu baru dah ada. Sekarang ni aku lepas satu orak dulu. Satu pakai udang kecil. Satu lagi pakai apa tu lah nama, kasai, ikan kasai. Tengok macam mana. Lagi aku try Apollo ni. Okay. No, anjing. No, macam mana boleh berenang sampai ni? Anjing. Oh, mampus aku tu lah anjing ni. Tu. Macam mana boleh berenang sampai ni? Nak tolong macam mana? Nak tolong, tak boleh nak tolong. Macam mana nak tolong ni? Johnny. Ban tak ada weh. Ban tak ada. Aku tunggu put. Aku nak tukar tiang. Ban tak ada, nak mengai je dah. Tak lah umpan macam mana. Tak seridi pun tak ada main. Tahun ni dekat K9 lah. Aku ingat nak lari turun bawah sikit. Tunggu tengok. Kalau tak okey ke, balik lena. Lari tak cun. Macam ni kan. Tengok awal tu lah nak baca dah benda-benda macam ni. Kacau. Biasa lah. Main jabatan ni dah biasa. Okay. Tuan nak beritahu. Semua aku parking siap lah. Semua tu parking kan ni. Tak lagi tukar. Tak apa lah. Okey, aku sampai dah. Tak ada siapa, jiran tak ada. Perikanan tak ada orang. Tu, sliding, duk ada belambak tu. Belambak bawah ni tu. Sedah jala. Letih banget. Tunggu pun dekat sejam kok. Tengah jam. Dia pergi ambil geng atas tu dulu. Aku nak set up.
Banyak barang nak set up sana tak set up ni. Tali aku tak pasang ni. Ya, aku set up dulu lah. Oh, letih. Aku tukar tiang tak apa lagi. Pada aku tunggu tiang tu. Kapok lah. Aku tukar tiang tak apa lagi. Sana tak ada apa. Letih. Okay, aku set up dulu. Saya aku tunjuk gambar. Okay. Alhamdulillah sampai dah tu. Nampak. Tu sliding berlambak tu. Belah belakang tu pun berlambak. Berlambak sliding. Alhamdulillah sampai dah tempat tu. Sliding berlambak tu geng. Macam ni pun dia nak pergi cari senangin. Letih. Sliding satu je tak tadi. Tak apa aku set up dulu. Banyak benda. Aku tengah set up kat sana. Macam ni aku bawa balik dalam berapa minit Ada tarikan. Kita try tengok. Ada. Aku tak tarikan apa. Tak melawan. Selalu senangin lah makan pen duduk ni. Oh, betul senangin. Aku rasa lah. Tak sia-sia tukar sini sebab sana tak makan langsung babe. Oh tu nampak atas yak tu. Ngeri ke? Nampak atas yak karamai tu. Oh senangin. Oh senangin. Alhamdulillah naik dah sekok. Aku baru tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah naik dah sekok. Tak sia-sia aku tukar. Tukar ni Tukar tiang. Makanan. Sorry lah, aku termakan umpan. Kena tangkap. Alhamdulillah naik dah sekok. Dia nak mati lah geng. Tengok. Aku silap. Aku pergi makan umpan sliding. Naik lah cakap. Boleh lah. Alhamdulillah. Ada juga. Masuk dalam ni dulu. Aku tak jalan. Aku nak set up jalan lagi. Ada bodoh. Rasa macam ada. Nyerong dia kot. Belu. Mr. Belu. Lah, is Mr. Blue. Bukannya ada umpan pun. Macam dah Mr. Blue. Macam ni bahaya. Okey. Aku set up dah semua. Satu rak lagi aku tak apa. Baru nak cari tamban. Aku tak follow lagi pun. Baru nak cari tamban. Apa yang kata pakai spek ni belagak insert tak boleh tahan aku. Aku kerap mai cahaya tu kena mata je jadi aduh tak apa syok mata. Mata jadi berbinau. Aku ada bawa yang tutup tu basuh. Yang tutup muka dia basah lagi. Sekejap lagi aku pakai. Update baru dapat senangin sekok. First aku baling yang area sana. First aku baling. First senangin aku dapat kecil lah. Sesi tu bagi aku suka. Mana ya ni lagi dah. Tapi ini bersih kuning pula. Bersih kuning. Ini belakang. Ada belang-belang. Okey, semua cukup.
Tapi aku tertarik dengan tulisan ni. Hampa jaga malam nak tidur, Dato' kena jaga. Alamak, cerita apa ni Dato' kena jaga ni? Peringat siapa mai? Tiang air ni. Oi, tu Dato' kena jaga. Tak tahu apa cerita. Kena try main malam dulu, baru tahu. Jadi aku nak berumpan dulu. Settle berumpan. Kita tengok apa yang makan. Jom. Makan tepi tiang. Ni kita masuk umpan gantung lah. Tu tak apa, kita biar dulu. Ni kita bubuh dekat sini. Ni kita tengok cencaru. Oh, dah balah tu. Sesak ni. Alhamdulillah ada tak cencaru. Oh, sesak ni padu. Okey, kita layan lagi. Caru lagi. Hoi, besar-besar ni kali ni. Dia. Saya besar-besar kali ni mai. Wah, hati lah besar-besar ni. Aduh. Dah sepak aku punya tangan tu. Aduh, sakit lah ni. Apa? Aduh. Darah tu. Nampian lah. Aduh, betul aku sakit kami. Cek. Kat sana pula. Tu sana. Sekarang sudah pukul 5 lebih lah. Aku dah siap barang. Semua siap barang. Aku pun nak balik lah. Hujan pula, padang kota pula. Hari ni hasil senangi sekok lah. Senangi ni sekok lah yang okey. Ada semua caru. Tapi caru tu dia seh-seh tu. Okey. Tu. Caru 2 4 6 7. 3 ni besar. 4 ni ada 4 ni besar. Ni goreng boleh lah. Sekok lah. Jom kerabat dia pergi makan kenduri kot. Ni jenis buah punya ni tak tidur rumah ni. Keluar nampak ngap. Ngap ni. Tunggu tekong. Okey tekong. Okey, itu je. Dah ni ribut pun dah habis. Laluan aku balik rumah tu pun okey, cantik. Aku boleh balik lah. Cuma sana gelap lah. Sana belah. Ni belah bagan lah. Belah bagan. Belah sini semua sudah putih dah. Sekarang kita mau balik. Tengok, aku akan turun sekali lagi. Pulau Rimau. Okey, nanti aku dah kesempatan aku buat video. Okey, itu je. Terima kasih.